Hai guys, jumpa kembali dengan saya Liza Family Channel. Lemai to, pula kita di kebun sita tadi guys. Kita ngagai kebun seberai rumah aja. Kita misi mencari rebong guys. Oke guys, stay tune. Simpan lang regok jo. Ngumpul aja di dia. Ini tek rekod dek. Ndak. Ke besar kumpul pada ke bisi ke mati bisi ke ndak. Balam. Ini bisi. Ken bisi ka? Kulo ken. Bisi. Ay karawah nang galo. Yo maganti si nyo. Kuyung. Kita lemai to pula di kebun tadi. Misi mencari rebong. Besar mai guys. Kan juga tekuyung tapi tekuyung bisa tapi air kerawah nanti pedak guys. Mau besarnya guys. Ikutnya disangka ada. Kita meredah semak samun nih guys. Se. Nanti guys. Ada tubuk weh. Bucuk aja udah tu weh. Lagi gak orang. Kamu nak kumpau ke? Boleh sepucuk. Oke guys, kita tunggu di sini saja.
Kita akan ngecek berpun tu bu. Agi nak bisik pucuk ya guys. Oke guys. Kita menunggu di sini saja. Sebab di bawah tu repak kita guys. Semak samun. Kita tunggu sahaja di sini. Tapi kita dah bulat sikit tadi guys. Besar lagi nya. Tubuk muntek. Buka lah lagi. Okay, dia tok kemudian mulai ke diri ke air tadi guys. Memandangkan kita hanya boleh satu sahaja. Oh, licin ni. Dalam kadang nak bisik dah. Ni aja ulah kami dua guys nya. Sepucuk aja. Sepucuk. Ada lagi dalam kah? Semua dah musik. Semua. Besar banyak yang. Semua dah musik kau. Nemu. Nampak aku deh. Aku masih tu bawa pergi kungai. Kungai sedai. Aku sedai. Iya. Sedai nanti. Saya nak suruh kamu. Aduh. Buat tu nak. Baik. Oh, licin mai. Kai. Kakiku. Ada. No. Batu. Kita ngasuh orang ngunsik tubuk guys. Dalam dito ya. Sejuknya air sungai. Sejuknya nih guys. Oke anak-anak, ini adalah tutorial kita untuk munsik tubuk. Tok ke ngupas tubuk guys. Kini kelagu Riki. Dulu munsik nya tubuk diilik balut miang ko ya. Pedak siapa kena nama munsik tubuk. Beritahu ya. Tok tutorial penuh ah tok. Udah nyak kupas kita, tanya ya pucuk ayah buai guys. Kita. Kalau baru buat tu. Lagi isai ya. Kelupas begini. Nó simpul deh pucuk. Pucuk atahnya. Dah lah. Aku kan saja ngasuh dek tadi.
Gitu. Biar dia bertingkat-tingkat ke. Nah, kita kena biar nama musai tu bau pedaknya. Okay. Nasib lah bisa boleh sitai sepucuk. Gitu guys. Nak ke baleng nurun ke tanah. Lemah itu pulai dari kebun ngumpul sabung tadi guys. Detok kita musik tu bu. Mancal. Enggak. Bapak kau? Jadi pegang. Hidup magang. Anak ke subuh apa? Mati nama dah. Tu bujang. Ini bujang dah. Dah pinjau, dah ambil orang, pinjau orang. Pinjau. Ada orang muria. Ada orang muria. Budak kecil. Budak kecil. Dia nak macam mana tu dia agak dia buka. Ha? Aku kita buka ni. Lipat. Budak kecil. Oi. Buka kan dai? Ha? Buka kan dai? Anda buka untuk mobil. Bisi. Nah, dah ada ngetuk orang dah. Burak. Nah, Anak yo milik murah. anak yo. Awak anak dulu. Tu apa yo? Ni Burak. anak yo. Anak yo. Awak dulu. Ni indah ya dah. No inai. Oh, yang indah ya. Itu makai. Đỏ mạnh. Nama datuknya simpan dek gawai lo datuknya. Maka agak roti. Tapi kau jual dua ada rencana. Ah? Anak bilang anak. Dia beli orang? Mau beli orang ketiga. Berapa dia jual? 500. Cikau. Tutup. Lepas mesainya 4 lama jual kenang. Nyudah kebesaran dah yang nama saya. Tiko. 7 entah humsainya.
Orang ngaya tu. Orang ngaya bunyi guys. Oh. Lebih kita bikin kenya. Tu lipanya kena kulau. Oke guys, ini adalah perjalanan untuk petang ini guys. Kita mencari rebung. Selepas kita mencari daun melinjo tadi di kebun yang satu guys. Nah sekarang kita dua mencari rebung. Nasib adalah satu pucuk rebung kita dapat. Oke dah guys, dia tok kita kat pulai. Jangan lupa siapa like, comment, share and subscribe. Jumpa di next video guys. Bye bye.